Ramai peminat bola Asia Tenggara sekarang sedang bercakap tentang pertemuan besar antara Buriram United dan Johor Darul Ta'zim dalam ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025 hingga 2026. Tapi untuk pengetahuan semua, ini bukan sekadar perlawanan biasa sebab kedua-dua kelab memang dianggap antara pasukan paling kuat di rantau ASEAN sekarang. Apa yang buat perlawanan ini lebih menarik ialah Buriram datang sebagai juara bertahan Shopee Cup, manakala JDT pula masuk dengan reputasi besar selepas prestasi konsisten mereka di Malaysia dan Asia. Jadi ramai penyokong dah mula anggap ini macam final awal, walaupun sebenarnya masih di peringkat kalah mati. Kalau tengok rekod semasa, Buriram United memang nampak sedikit ada kelebihan dari segi pengalaman dalam pertandingan ASEAN ni. Tapi JDT bukan pasukan yang mudah gugup sebab mereka juga ada skuad yang sangat berpengalaman dengan pemain import berkualiti tinggi. Menurut laporan terbaru, leg pertama separuh akhir memang sudah berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim dan keputusan memihak kepada Buriram United dengan kemenangan 3-1 ke atas JDT. Itu keputusan yang agak mengejutkan ramai peminat Malaysia. Dalam perlawanan tu, Buriram nampak sangat klinikal depan gol. Gilang Bisoli berjaya menjaringkan 2 gol penting, manakala Goran Kauzik tambah satu lagi sebelum tamat separuh masa pertama. JDT pula hanya berjaya dapat 1 gol lewat permainan melalui XX. Apa yang menarik, walaupun kalah 3-1, ramai penyokong JDT masih percaya peluang belum habis sepenuhnya. Sebab bola sepak ni kadang-kadang boleh berubah dalam satu malam saja. Lebih-lebih lagi kalau JDT berjaya dapat gol awal dalam aksi timbal balik nanti. Kalau korang tengok gaya permainan Buriram musim ni, mereka memang sangat laju ketika serangan balas. Itu antara sebab kenapa JDT nampak susah nak kawal tempoh perlawanan dalam leg pertama. Bila JDT naik terlalu tinggi, Buriram terus hukum dengan counter atik pantas. Tapi satu benda yang ramai kena hormat pada JDT ialah mentaliti mereka. Walaupun ketinggalan, pasukan ni jarang menyerah awal. Itu sebab ramai peminat Asia Tenggara masih tunggu sama ada mereka mampu buat comeback atau tidak dalam leg kedua nanti. Sebenarnya dua pasukan ni bukan asing antara satu sama lain. Mereka dah beberapa kali bertemu dalam pertandingan Asia sebelum ni dan Buriram dilihat mempunyai rekod lebih baik sedikit berbanding JDT. Namun begitu, dari segi serangan musim ini, kedua-dua pasukan memang sangat produktif. Buriram menjaringkan 14 gol sepanjang kempen Shopee Cup, manakala JDT pula mencatat 13 gol. Jadi beza mereka memang sangat kecil. Ramai pemerhati bola sepak ASEAN kata perlawanan ni sebenarnya menunjukkan level baru bola sepak Asia Tenggara. Sebab sekarang kelab ASEAN dah mula ada fasiliti moden, pemain import berkualiti dan taktikal yang lebih matang berbanding beberapa tahun lepas. Kalau tengok stadium JDT sendiri pun memang bertaraf tinggi. Sultan Ibrahim Stadium sering dianggap antara stadium paling moden dalam Asia Tenggara. Atmosfera penyokong mereka juga memang luar biasa bila malam perlawanan besar. Tapi Buriram juga bukan calang-calang kelab. Mereka ada pengalaman besar di AFC Champions League dan sudah biasa bermain di bawah tekanan tinggi. Itu sebab pemain mereka nampak tenang walaupun bermain di tempat lawan dalam leg pertama. Satu lagi faktor penting ialah pengalaman pemain antarabangsa dalam kedua-dua pasukan. JDT ada beberapa pemain yang pernah bermain di Eropah dan Liga Besar, manakala Buriram pula terkenal dengan organisasi permainan yang sangat disiplin. Ramai juga peminat sekarang mula debat siapa sebenarnya kelab paling besar di ASEAN. Ada yang pilih JDT sebab dominasi di Malaysia, ada yang pilih Buriram sebab kejayaan konsisten di Thailand dan Asia. Jadi, perlawanan ni macam jawapan kepada debat tersebut. Kalau korang sendiri macam mana? Tim JDT atau tim Buriram? Cuba komen bawah sekarang sebab memang menarik tengok pendapat peminat bola ASEAN dari negara berbeza. Apa yang jelas, leg kedua nanti memang dijangka panas. JDT perlu cari sekurang-kurangnya 2 gol untuk hidupkan peluang mereka. Tapi kalau Buriram berjaya dapat 1 gol awal, tugas JDT akan jadi jauh lebih susah. Dalam bola sepak moden sekarang, gol tempat lawan pun dah tak digunakan dalam banyak pertandingan. Jadi fokus utama JDT nanti ialah menang dengan margin besar, bukan fikir pasal away goal lagi. Jurulatih kedua-dua pasukan juga dijangka akan ubah sedikit taktikal.
Buriram mungkin bermain lebih defensif untuk jaga kelebihan agregat, manakala JDT hampir pasti akan menyerang habis-habisan sejak awal permainan. Tapi kadang-kadang bila terlalu menyerang, ruang belakang akan terbuka. Itu benda yang JDT kena berhati-hati sebab Buriram memang bahaya bila dapat ruang besar di bahagian sayap. Ramai juga penyokong neutral suka tengok matchup ni sebab kedua-dua pasukan memang suka bermain bola menyerang. Jadi kemungkinan besar leg kedua nanti pun akan ada banyak peluang gol. Kalau tengok perjalanan JDT sebelum ni dalam Shopee Cup, mereka sebenarnya tampil cukup baik dalam peringkat kumpulan. Mereka menang 3 kali dan seri 2 kali tanpa kalah. Buriram pula masuk separuh akhir sebagai juara kumpulan dan itu menunjukkan mereka memang konsisten sepanjang kejohanan ni. Satu perkara yang ramai peminat Malaysia harap ialah pemain utama JDT dapat tampil lebih tajam dalam finishing. Dalam leg pertama ada beberapa peluang yang sebenarnya boleh ubah momentum permainan. Pada masa sama, penyokong Thailand pula semakin yakin Buriram boleh pertahankan kejuaraan mereka kalau berjaya singkirkan JDT. Sebab ramai anggap JDT antara lawan paling sukar dalam pertandingan ni. Menariknya, media Thailand dan Malaysia sekarang pun banyak bagi perhatian pada perlawanan ni. Ini menunjukkan betapa besar nilai pertandingan ASEAN Club Championship sekarang dalam rantau Asia Tenggara. Dulu ramai orang rasa pertandingan ASEAN untuk kelab tak begitu penting. Tapi sekarang situasi dah berubah sebab hadiah, populariti dan perhatian media semakin meningkat setiap tahun. Bagi pemain pula, perlawanan macam ni memang peluang besar untuk naikkan nama mereka di peringkat Asia. Kalau bermain bagus dalam game besar macam ni, peluang untuk dapat perhatian luar negara memang ada. Ramai juga peminat bola sepak Indonesia, Vietnam dan Singapura turut mengikuti matchup ni sebab mereka nak tengok siapa sebenarnya standard tertinggi ASEAN sekarang. Kalau JDT berjaya comeback nanti, memang itu akan jadi antara comeback paling besar dalam sejarah Shopee Cup. Tapi kalau Buriram berjaya pertahankan kelebihan mereka, itu akan mengukuhkan status mereka sebagai kuasa besar ASEAN. Apapun keputusan nanti, satu benda yang pasti ialah perlawanan ni bagus untuk perkembangan bola sepak Asia Tenggara. Persaingan macam ni buat Liga ASEAN jadi lebih menarik dan kompetitif. Kadang-kadang orang luar Asia tak sedar sebenarnya bola sepak ASEAN sekarang makin berkembang cepat. Stadium penuh, penyokong fanatik dan kualiti permainan pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk korang yang tengok video ni sampai sini, cuba ramalkan skor leg kedua nanti. Adakah JDT mampu bangkit? Atau Buriram akan terus dominasi dan mara ke final? Tulis prediction korang dekat komen. Secara jujur berdasarkan momentum semasa, Buriram nampak ada advantage sebab mereka dah menang 3-1 dalam leg pertama. Tapi dalam bola sepak, especially pertandingan kalah mati, apa saja boleh berlaku dalam 90 minit. JDT masih ada kualiti untuk bangkit, terutama bila mereka bermain dengan tekanan tinggi dan sokongan penyokong sendiri. Tapi mereka kena lebih tajam depan gol dan kurangkan kesilapan bertahan. Buriram pula cuma perlu bermain lebih matang dan elakkan panik. Kalau mereka dapat kawal tempoh permainan, peluang mereka untuk ke final memang sangat besar sekarang. Apa yang buat saya paling excited ialah intensiti perlawanan ni. Dua kelab besar, dua negara besar dalam ASEAN, dan kedua-duanya ada penyokong yang sangat passionate. Memang vibe dia terasa macam perlawanan kontinental sebenar. Kalau korang suka update bola sepak ASEAN macam ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share video ni pada kawan-kawan korang. Lagi banyak support korang, lagi banyak update otentik bola sepak Asia Tenggara kita boleh bawakan nanti. Please like, share and subscribe if you're interested in the FIFA updates.